Ya, kalau cikgu terlalu berlembut, sebenarnya murid sedang menuju rosak, dan kalau cikgu hari ini tidak dihormati, murid esok hilang arah hidup. Dengar baik-baik, ketegasan guru bukan menyakiti, ia sedang menyelamatkan masa depan murid. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang menonton. Hari ini, pengetua ingin berkongsi sesuatu yang kadang-kadang disalahfaham tetapi sangat penting untuk masa depan anak-anak kita. Ketegasan guru bukan untuk menghukum, ketegasan guru menyelamatkan murid. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam dunia hari ini ramai melihat teguran guru sebagai keras. Ramai melihat disiplin guru sebagai tidak sesuai. Ramai melihat ketegasan guru sebagai sesuatu yang menyakitkan. Tetapi percayalah, di sebalik ketegasan itu ada kasih sayang yang besar, ada tanggungjawab yang berat, ada niat untuk menyelamatkan murid daripada kesilapan yang akan mereka sesali nanti. Pengetua ingin ingatkan, guru yang sayang tidak akan biarkan murid rosak. Ketegasan guru bukan kerana marah, tetapi kerana mereka nampak bahaya yang murid belum nampak. Bila guru melarang, itu tanda ada batas yang perlu dijaga. Bila guru menegur, itu tanda ada akhlak yang perlu diperbaiki. Bila guru mengarah, itu tanda ada disiplin yang perlu dibentuk. Bila guru mendenda, itu tanda ada sikap yang perlu diubah. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita kadang belum faham apa maksud tanggungjawab, apa maksud masa depan, apa maksud disiplin, apa maksud maruah diri. Tetapi guru faham. Kerana guru bukan hanya melihat hari ini. Guru melihat anak itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke hadapan. Wahai masyarakat sekalian, banyak murid berjaya hari ini bukan kerana mereka bijak, tetapi kerana mereka ada guru yang tegas ketika mereka sedang tersasar. Ketegasan yang mengajar mereka bangun awal, hormat, jujur, berdisiplin, bertanggungjawab, menjaga tingkah laku, mengawal emosi dan menghargai peluang belajar. Pengetua ingin ingatkan, kadang-kadang teguran yang menyakitkan hari ini menjadi penyelamat terbesar masa depan. Ada murid yang berubah kerana satu teguran. Ada murid yang kembali ke jalan baik kerana satu amaran. Ada murid yang terselamat dari rosak kerana ada seorang guru yang berani bersuara. Ketegasan itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membina. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menyedarkan. Bukan untuk menakutkan, tetapi untuk menyelamatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, guru bukan malaikat, tetapi guru berjuang untuk menyelamatkan anak-anak kita daripada benda yang merosakkan hidup mereka. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat mendalam. Ketegasan guru hari ini adalah pelindung yang menyelamatkan masa depan seorang anak. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai masyarakat menghargai ketegasan guru yang sebenarnya penuh kasih sayang. Terima kasih semua. Semoga kita sama-sama mempertahankan guru yang membentuk masa depan generasi negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat Malaysia. Hari ini pengetua ingin menyampaikan satu mesej yang sangat penting, satu perkara yang kadang-kadang dilupakan tetapi menjadi asas kepada kejayaan sebuah bangsa. Guru berhak dihormati. Tuan-tuan dan puan-puan, guru bukan sekadar pekerja. Guru adalah pembina manusia. Guru adalah arkitek masa depan. Guru adalah insan yang membentuk akhlak, disiplin dan pemikiran generasi seterusnya. Dan kerana itulah, guru berhak menerima penghormatan daripada murid, ibu bapa dan masyarakat. Pengetua ingin ingatkan, tiada insan yang boleh berdiri sebagai doktor, jurutera, peguam atau pemimpin jika tidak pernah duduk sebagai murid di depan seorang guru. Kita semua bermula di hadapan seorang guru dan guru tidak meminta balasan besar, mereka hanya mahu dihormati. Tetapi hari ini ada guru dipandang rendah, ada guru dihina di media sosial, ada guru dimalukan di depan murid, ada guru ditekan hingga hilang semangat. Ada guru mempertahankan disiplin tetapi disalahkan tanpa bertanya kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan, jika guru hilang martabat, generasi akan hilang adab.
Jika guru tidak dihormati, ilmu tidak akan masuk. Jika guru tidak diberikan tempat, nilai hidup anak-anak akan runtuh. Kerana dalam pendidikan, penghormatan adalah asas pembelajaran. Pengetua ingin mengingatkan masyarakat, guru bukan sempurna, tetapi guru melakukan tugas yang tidak semua orang mampu lakukan. Guru mengajar walaupun penat. Guru tersenyum walaupun hati berat. Guru sabar walaupun dicabar. Guru bertahan walaupun diuji. Guru mendidik walaupun tidak dihargai. Mereka tidak minta dipuja, tetapi mereka berhak dihormati. Wahai seluruh masyarakat yang pengetua kasihi, hormatilah guru anak-anak kita. Berikan kata semangat. Percayai mereka. Dukung mereka. Kerana merekalah benteng terakhir yang menjaga masa depan generasi negara. Jika anak-anak kita berjaya, percayalah ada doa seorang guru yang tidak pernah disebut, tetapi selalu mengiringi mereka. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat yang mendalam. Bangsa yang menghormati guru adalah bangsa yang akan berdiri megah di masa depan. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai masyarakat sedar betapa pentingnya menghormati guru yang setiap hari membina masa depan anak-anak kita. Terima kasih semua. Semoga Allah memberkati semua guru yang terus berjuang tanpa mengira penat